saya terasa hati tu pasal setiap kali saya ceramah dekat Ceras tu memang wajah dia ada. Memang dia ada. Jadi kita tengok, oh subhanallah, ini pelajaran. Yang saya kata, kafa bil mauti wa'idha. Nabi kata, cukuplah kematian sebagai peringatan yang terbaik untuk kalian. Dan Saidina Umar pula kata, siapa yang inginkan peringatan, cukuplah kematian. So bila saya ni ahli, nak kata ahli kesihatan pun tak sihat sangat pun, sukalah bersenam. So bila saya tengok aku ni bersenam bagai nak arak pun, dunia dah pernah cerita dah. Ada orang tengah bersenam, tengah main badminton, meninggal. Yang kawan tu pula dia baca Quran tenang-tenang pun, lepas tu makan sekejap, lepas tu meninggal. Apa yang kita belajar adik-adik? Kita jaga makan ke? Kita baca Quran ke? Kita bermaksiat kepada Allah ke? Sampai ketentuannya kita semua akan meninggal. Innama walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Setiap umat atas muka bumi ni ada tempohnya, kata Allah. Kalau sampailah tempoh tu, takkan cepat satu saat, takkan lambat satu saat. So apa yang saya nak relate dengan tajuk kita ni, dalam hari-hari kita, jadikanlah hukum Allah sebagai kewajipan. Buat adik-adik sekalian, buat. Walaupun mungkin sekarang ni rasa terbeban, tapi sampai satu waktu kita akan rasa kenikmatan. Okey, saya nak patah balik pada ucapan Saidina Ali tadi. Ulang balik, ada 4 perkara tadi. Nombor 1, man arada sahiban fallahu yakfih. Barang siapa yang inginkan peneman, cukuplah. Siapa yang inginkan hiburan, cukuplah. Siapa yang inginkan kekayaan, cukuplah. Qanaah. Siapa yang inginkan peringatan, cukuplah. Kematian menjadi peringatan untuknya. Wa man lam yurid wahidan minal arba', kata Imam Saidina Ali, barang siapa yang menolak satu daripada 4 yang disebutkan, la khaira fih, orang ni langsung tak ada kebaikan. Fannaru takfih, cukuplah neraka menjadi kecukupan untuknya. Aduh.